Assalamualaikum. Cik Ding. Buat apa? Ni, duk sos pisang Pisang metang. Oh, rajin deh. Tak mahal lah ni. Ni. Dia mau duk ngepek katanya jadi nyakit kutu kuning, duk cari menawar dan juga duk tengok di dalam Facebook duk royak katanya orang hak jadi nyakit kecil manis dan juga sebagainya dah suruh makan batai woli. Allah, nak makan belah mana pahit muka ni. Dah, tapi amo nak royak klip lap dah. Amo tengok dalam klip Beheng Channel dah. Cuse ada duk royak katanya siapa-siapa ada penyakit di dalam diri. Dah, bersabit teh nyakit kecil manis dan juga sebagainya, dia suruh makan batai woli. Aduh, nak makan balah mana batai woli dek kakak kita pahit. Dah, tapi amo ada cara-cara hak cuse royak. Dia katanya ni. Suruh makan wah turun cewai weh. Suruh makan wah turun cewai dulu dek kakak kita. Dah, kalau nya siapa-siapa nak makan batai woli untuk nak jadi penawar ataupun nak jadi ubat dek kakak, yo yak suruh makan wah turun cewai dulu. Tu dia. Amo pun tak ada biasa makan juga ni. Nak wi adik kakak peminat kita boleh tahu bersama. Katanya amo apabila makan turun cewai boleh makan kedok batai woli. Ni batai woli ni dek kakak kita. Hak sut dek kakak kita. Amo nak tera cuba wi dek kakak kita boleh tahu bersama. Katanya yo royak katanya nyakit di dalam diri saat itu dah mati dengan kita makan batai woli ni dek kakak kita dah. Tu dia. Siapa-siapa nak tahu katanya nak bunuh penyakit menggopo atik tu, tengok di dalam klip hak Cuse Beheng Channel dek kakak dah. Amo nak royak dulu cara-cara untuk nak makan batai woli. Dia katanya belum kita nak makan batai woli, makanlah wah turun cewai dulu 2 biji. Tu dia. Makan 2 biji dek kakak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama hu rata mulut. Thank you. Dua teh makan wah turun cewai 2 teh. Mama hu rata mulut. Kita nak makan 3 teh. Dah. Susah ya. 2 teh kita nak makan 3 teh. Pelai pun tak apa, nak kuat pun tak apa. Ya. Okey, wah tu cewek belum. Wah turun cewek. Batai woli. Tengok dah, sok-sok dek kakak. Batai woli amo mbek. Dia faham. Jadi biasanya orang nak makan batai woli ni tak boleh makan saja-saja. Dia terhad. Dah. Jadi nanti tengok Deng. Nanti tengok Deng. Jadi nanti tengok. Amun makan batai woli sok-sok. Dia katanya hard. Tetapi dia kata apabila kita makan turun cewai tak hard. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lawi ada ubat. Okey. Ke batai woli tak hard. Hati nak am ha. Batai woli tak pahit. Pahit juga sikit-sikit. Okey. Siapa-siapa ada nyakit dah nak makan batai woli, dah kita makan wah turun cewai dulu. Dah jadi ubat dek kakak kita. Dah. Tetapi kalau nyo siapa-siapa hok jadi penyakit tak boleh makan hari-hari, tak boleh makan semua, tak boleh makan acak. Ni cusep-sep dek kakak kita. Kalau nyo siapa nak ambil batai woli jadi ubat semacam ni dek kakak, dah kita makan wi lama-lama sekali ni jadi ubat dek kakak. Dan juga ubat hok amo nak royak pula selepas pening, ubat burung titi dek kakak dah. Cusep ada royak juga. Dia katanya nak buat lagu mana, kita nak ikuti klik depan dek kakak kita dah. Ni batai woli jadi ubat burung titik tak kukuk dek kakak kita dah. Okey, terima kasih Deng. Dah kita jumpa semula dah Cik Deng dah. Okey, terima kasih Deng. Assalamualaikum.